Semalam saya ada jumpa dengan seorang penyimpan emas saya di kedai makan. Dia kata dia berhasrat untuk membeli gelang dan juga rantai untuk dijadikan sebagai emas pelaburan. Sebab apa dia kata? Baru-baru ni dia baru sahaja belikan rantai kepada isteri dia yang seberat 50 gram. Jadi dia ingat dia nak simpan juga emas tetapi dia tak boleh pakai. Dia nak jadikan sebagai pelaburan dan juga simpanan. Cuma dia kata dia nak beli gelang dan juga rantai yang sama untuk dijadikan pelaburan. Setelah jumpa saya, barulah saya bagi tahu kepada dia bahawa yang sebenarnya salah. Kita telah pun tersalah memilih produk. Kalaulah kita membeli emas, rantai, gelang, suban semua tu untuk dijadikan sebagai simpanan dan juga pelaburan. Sebab apa? Kerana spread ataupun susut nilai barang kemas sangat tinggi, iaitu 30 ke 40%. Bermakna kalau anda membeli emas, gelang ataupun rantai yang berharga RM10,000 pada hari ini, anda apabila hendak jual nanti hanya dapat sebanyak lebih kurang RM7,000 ataupun RM8,000 sahaja. Itu adalah satu spread yang sangat tinggi. Sedangkan kalau kita simpan gold bar ataupun dinar, susut nilai ataupun spreadnya hanyalah maksimum 9% sahaja. Jadi kepada anda yang baru nak bermula simpan emas, jangan tersalah pilih produk emas. Sebab apa? Emas ada dua jenis, emas 999 juga emas 916. Kalau nak nampak cantik, beli sahaja suban, rantai, gelang semua tu. Tapi kalau nak simpanan dan juga pelaburan, kena beli gold bar ataupun dinar. Dah dapat ilmu pada hari ini, kongsi dan juga follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan.